Ramai yang menyesal sebab tak mula simpan emas daripada awal. Bila saya tanya kenapa, kebanyakan akan kata harga emas sekarang dah semakin mahal. Dulu boleh dapat RM200 untuk 1 gram, tetapi kini semakin tinggi. Sebenarnya emas tak ada satu zaman pun harga emas dianggap murah. Tapi percayalah, bila kita dah letakkan target dan matlamat untuk simpanan emas ini untuk jangka masa panjang, kita tak akan pernah rugi dalam simpanan emas. Pesan guru emas saya, jika nak simpan emas ini bila-bila pun sesuai. Tak perlu tunggu harga rendah baru nak mula. Tapi, bila ada duit di tangan yang tak lagi digunakan. Sebenarnya, mereka tergolong dalam 2 golongan, iaitu golongan yang tak ada ilmu dan juga yang tak ada duit. Golongan yang tak ada duit tetapi masih ada ilmu, mereka masih beruntung sebab mereka akan berusaha untuk cari duit untuk buat juga simpanan. Tapi bila tak ada ilmu, walaupun ada duit yang banyak, risiko mereka lebih besar. Sebab mereka boleh terjebak dengan skim-skim pelaburan cepat kaya ataupun mereka simpan duit yang banyak tapi tak perasan nilai duit itu semakin menyusut disebabkan kejatuhan wang ringgit. Jadi bagi tuan-puan yang ada simpanan duit yang tak digunakan untuk 2 tahun dan ke atas, cepat-cepat tukarkan ke dalam bentuk emas supaya nilainya lebih terjamin pada masa akan datang. Emas ini tak akan jatuh kosong nilainya dan setiap tahun nilainya akan meningkat secara purata 10% setiap tahun. Nak saya bantu untuk simpanan emas di Public Gold? Tuan-puan boleh rujuk pin video saya di profil, 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.